Dalam tangan saya ni ada layout plan yang dah dibuat oleh arkitek dan owner hampir-hampir nak submit ke majlis untuk nak mula renovate. Tapi owner sedar dalam dia ni nampak macam cacar merbah dan tak cantik layout plan dia. Bila owner nampak posting kami tentang nak roboh dan bina semula dan nak extend rumah ni. So apa akibat bila kita punya layout plan ni cacar merbah? So bila anda buat layout plan cacar merbah, anda dah bina dan baru anda akan sedar nanti bila dah siap, dinding dah naik, baru anda rasa macam rumah saya dah patut besar tapi kenapa nampak kecil? Dan anda kena pecah balik dinding anda, pecah balik dinding sana, pecah balik, adjust lagi. Maka rumah tu pun delay dan rumah tak siap-siap pun satu hal dan kos anda dah double. Dah nak bina tadi dah kos, nak pecah lagi ada kos. So apa kata kalau anda review dulu layout plan anda sebelum anda mula renovate. So kami nak buka peluang anda untuk anda submit saja layout plan anda untuk kami pilih dan kami akan bantu anda mana yang perlu diubahkan. Mami Home dulu, barulah